Boring. Kau dah kena apa pakai mortar tu? Huda nak konvo. Huda nak konvo. Apa lagi lah diorang. Kita terkandas. Lagi sekali. Bapak hilang. Later. Bilik 208 dengan 209 dekat 2. Pasal password dekat belakang. Check out sebelum jam 12. Kalau pagi boleh? Pukul 7 ke? Boleh je sebab kita punya bawah tu memang 24 hours saya korang nanti. Okay, terima kasih. Alright. Ha? Suka hati aku lah. Alah, apa ni? Cepatlah pakai IT, pakai ekonomi. Selalu dia power. Wah. Pakai ekonomi ni pokok. Wah, dia masuk situs ya. Dia masuk bahagian program and ATV Dia masuk pakai kod. Nasib ni. Banyaklah kod. Apa dia Anis? Dah tadi biru je. A few moments later. Wow. Wow, pakai IT dah berjaya buka TV. Tengok berita Indon. Sir. Anis awal ni. Dia ambil aku lah. Aku baru ingat hati kalau dia tak tahu ada orang datang, dia nak terkejutkan rupanya orang lain. Ya kan, dia bawa padan muka dia. Mana? Sini lah. Jangan main kan. Weh, betul ke? Kita nak pergi makan, guys. Kita pergi berak. Kau je. Aku tadi kentut, tak Syahsi kentut. Aku mengeluarkan angin toksik supaya dalaman aku bersih. Oh, bukan kau keluarkan angin toksik tu sebab kau memang toksik. Rakam tu. Macam ramai je. Bukanlah. Tak tahulah. Tawakal lah. Jom, tidur dulu. Tom yum again. Sedap. Sedap. Wow. Macam pok you. Macam pok you. Ini semua. Sudah ya? Narasi ni. Narasi ni. Hampir sama macam Poyu. Dah makan semua macam apa? Yang dulu kurus, yang dulu kurus dah jadi gemuk.
akhirnya kita dah sampai. Lepas 600 meter berjalan dari hotel. Okay, 600 pergi, 600 balik. So bila dah habis makan ni dia jadi berat, kau tahu tak? Oh, dah sampai. Satu mangkuk tu. Dah sampai. Memang saya ketinggalan jauh. Jom. Aku nak ambil barang kat kereta jap. Lah. Yeay. Lemak. Yeay, yeay. Terima kasih. Di mana? Mana? Sini? Ke sana? Sini depan? Kau nak duduk tepi ke apa? Ya. Duduk. Topi dia sikit. Mesti kaki kau sakit.